Saya baru add toner. Ada aha-baha paha dalam skincare. Then muka breakout. Teruskan or stop? Dia macam ni. Awak kena faham secara spesifik breakout tu apa. Kalau betul awak dah faham breakout tu apa, dan awak kata, ya Cik Syirah, saya breakout lepas saya pakai aha-baha, jawapan dia kena stop. Tapi kalau awak masih lagi confused breakout dan purging tu apa, awak kena kenal pasti dulu secara spesifik breakout atau purging lepas awak pakai aha-baha tu. Sebab kadang macam kita expect dia breakout, padahal dia purging. Sebab secara common ataupun secara general, orang fikir breakout ni kalau naik jerawat je breakout, naik jerawat je breakout. Tapi ada satu keadaan yang dia naik jerawat, dia purging. Kalau awak tak faham ataupun belum kenal pasti secara spesifik breakout dan purging, better sebelum awak stop toner tu, awak pergi belajar dulu macam mana nak tahu purging ataupun breakout. Takut awak purging, bila awak stop je awak pergi try pula produk lain yang seakan macam tu. Lepas tu jadi macam tu, awak kata, oh breakout stop pula. Sampai bila-bila pun try, tak berkesan. Bukan tak berkesan, produk tu berkesan. Kita yang fikir dia tak berkesan. Bila kita faham benda ni, senang untuk kita jimatkan masalah kita. So macam mana nak tahu breakout ataupun purging? Paling spesifik, Cik Syirah bagi satu point je. Kalau awak pakai toner aha-baha, esok kulit awak terus naik jadi jerawat. Merah-merah tu macam merah-merah yang besar. Lepas tu rasa sakit, maybe tu breakout. Tapi kalau esok tu dia baru naik jerawat yang halu-halu, kecil-kecil, macam awak blackhead kecil-kecil yang merah-merah, maybe itu purging. Kalau purging, awak stay. Kalau breakout yang macam Cik Syirah bagi tahu tu, awak please tukar produk tu.